Sebab itu hari ni, bila hidup di zaman hari ni, Quran kata apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga pada ahli keluarga kita. Jaga-jaga pada perkara yang berada di luar dan jaga-jaga pada perkara yang berada di dalam. Pasal apa? Hari ni, kalau nak berlaku kecurangan, tak perlu tunggu duduk di luar, dalam rumah tangga apa boleh jadi? Depan telefon je. Kan? Sebab itu hari ni, bila kita sebut soal telefon ni, tuan-tuan puan, ini kita sangat takut. Orang sebut hari ni dia panggil apa? Smartphone. Masalahnya siapa yang makin smart? Phone. Kita makin smart tak? Kita jadi sangat bergantung dengan phone. Nak bangkit pagi, siapa yang kejut kita? Phone. Set 3 jam. 3 alarm. Alarm pertama untuk dimatikan oleh alarm kedua. Alarm kedua untuk dimatikan oleh alarm ketiga. Akhirnya sopar tu juga bangkit subuh pukul 5.45. Kan? Dia niat tu nak bangkit pukul 5 dah. Tapi pukul 5 dia set 5 suku sekali, 5.30 sekali. Bangkit duk mati-mati phone. Akhirnya tak ada nak bangkit tahajud. Ni kita bangkit pagi. Tak. Kita hari ni kalau nak tagak gambar pakai phone tak payah dah. Duk kamera besar-besar. Tak payah. Kan? Jadi hari ni kita sangat bergantung. Maka sebab itu Quran kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga ni ada satu lagi ayat Quran. Allah Ta'ala kata, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni sambungan ayat ni tuan-tuan puan. Dia berkait antara satu ayat dan satu ayat yang lain. Quran kata, Qu anfusakum. Pertama, jaga diri kamu dulu. Kita nak suruh anak kita baik. Kita pun tak baik. Lagu mana keluarga kita nak jadi baik? Ayah ni marah anak ni. Apa ni duk main telefon. Tapi dia duk main super tu juga.